Di dalam kitab Bahrul Mazi jilid yang ke-14 karangan Syekh Idris Al-Marbawi mendatangkan satu bab majaa annal aina haqqun wal ghuslu laha. Bab yang telah datang ia pada menyatakan bahawa ain itu sebetulnya ada dan cara mandinya. Syekh Idris Al-Marbawi yang membawa kata Khastalani di dalam kitab Al-Mawahim Al-Laduniyah, apabila ditanya bagaimana boleh berlaku ain dari jauh yang boleh memberi mudarat bagi yang kena pandangan hasad, kata Khastalani, ya, maka dijawab tabiat-tabiat manusia itu berlainan. Maka terkadang jadi kena ain itu dari sebab racun mata yang datang daripada mata yang hasad melalui angin ke badan orang yang kena ain, melalui angin ke badan orang yang kena ain, maka dapatlah mudarat kepadanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada pandangan yang mengatakan apabila aku pandang kepada sesuatu yang aku perkenan, yakni suka, aku dapati panas keluar daripada mataku, maka apabila keluar sampailah ia ke badan yang kena pandangan itu. Ya, ada pandangan yang mengatakan apabila aku melihat satu yang aku suka, ya, aku dapati panas keluar daripada mataku, maka apabila keluar sampailah kepada badan yang kena pandang itu. Yang itu yang boleh menyebabkan orang itu terkena ain. Kata Syekh Idris Al-Marbawi, satu lagi yang sahih dan tahqiq wujudnya, yakni sah melalui penjelasan seseorang yang tidak ada sakit mata lalu memandang kepada orang yang sakit mata, maka ia pun sakit mata pula. Ini tadi antara contoh yang Syekh Idris Al-Marbawi bawakan. Penyakit ain ni bila kita tengok orang sakit mata, lepas tu kita sakit mata tu boleh berjangkit kepada kita, ya, maka kita pun sakit mata. Begitu pula orang yang berhadapan dan melihat orang yang menguap, lalu orang yang melihatnya menguap pula. Inilah yang dikatakan contoh ataupun perumpamaan penyakit ain itu. Bukan sekadar itu, orang yang mempunyai penyakit mata yang hasad, dikeluarkannya daripada matanya kekuatan bisa yang boleh sampai ia kepada orang yang terkena ain itu sehingga menyebabkan mati ataupun binasa. Bukan sekadar itu tuan-tuan, orang yang mempunyai penyakit mata hasad yang dikeluarkan daripada mata dia itu boleh sampai kepada orang yang terkena ain itu sehingga menyebabkan kematian ataupun binasa. Sebab itu tuan-tuan, penyakit ain ni bukanlah satu perkara yang biasa, bukanlah perkara yang boleh kita buat main-main. Ya, sebab itu Nabi mengajarkan kepada kita, ya, supaya kita sentiasa mendoakan keberkatan, ya, kepada orang yang Allah beri nikmat rezeki kepadanya ataupun kita melihat sesuatu yang mengagumkan, hendaklah kita mendoakannya.